Hello guys, welcome back to Mi Oyen. Okay, hari ni macam biasa lah, kita buka lagi kedai kopi kita untuk minggu yang kedua. Okay, sebelum start ni tolong like, tolong subscribe. Terima kasih. Okey, ni minggu kedua kita Okey. Macam biasa berita. Macam mana orang pizza? Berita kopi, berita pizza dalam berita kopi. Oh yeah. Dia kata dia mengidam pizza, tapi sekali je dia minum kopi hilang mengidam. Make 3 perfect drinks. Oh. Alright. I don't know why you didn't think it would be easy. Tulip. Kena lukis bunga tulip. Oh gosh. Ya, tu betulnya dikira-kira. Make a latte and I will show you. Okay, so kita buat latte dulu, baru dia akan tunjuk kat kita. Oh, kali ni dia tak tolong buatkan. Kalau tak dia dah tolong dah buat susu, buat semua. Wah, ini tak baik. Okay, kat sini. Okey dah. Okey. Tunggu sekejap. Hap. Okey. Alamak. Weis, takut betul lah. Kejap. Macam besar sangat dia. Ni kecil sangat pula. Ni tapi kita tekan titik-titik je. Sebab tekan titik-titik ni macam berkesan. Tidak. No. Wai, tolong. Apa benda ni? Ni paling tak suka sekali. Hai, stres. Alah, geramnya. Ni kecil sangat pula. Weh, macam teruknya kita buat ni. Weh, teruknya. Ni latte paling teruk ni kita buat. Betul-betul teruk ni. Weh, susah juga nak buat. Adalah juga nampak. Good. Nice job. Training is far from over. Pattern right. Fine. Aduh, teruknya kita buat bunga tadi. Itu paling teruk tu. Jadi complimented. The same. I think it was. Okay. Oh yeah, latte art. It's hard. Steamy after the flavor make it apa sih? Apa ini? Cool.
kita. Have fun. Maybe want to share latte. Make to place, okay. Kalau yang pasal date-date ni, kita bagi love-love. Kalau dia kata dia nak latte tapi dia seorang je, kita bagi bunga. Okay, no, bunga, no. Bunga dah dia single. Dekat single. Single forever. Sekejap. Banyak juga kerja kita kena buat ni. Sempat tak? Woi. Woi. Susah juga buat dua kerja ni. Nak buat art tadi. Dalam malaya. Kita boleh tak letak whipped cream? Oh, boleh. Macam tu yang letak whipped cream. Baik. Susah betul lah buat art. Takkan nak art tulip lagi. Art love mana? Alah, yang ni kan dia macam kecil, tapi kalau pilih ni besar. Lebih baik kecil. Wih lah, lamanya lah. Okay, boleh lah. Terlebih. Ni kalau buat betul-betul lah mesti susah. Kalau buat in real life, ni game mana susah ni. Gila, kita main titik-titik dia. Ini live tak boleh buat titik-titik je ni. Bukan titik-titik, main tekan-tekan. Boleh lah. Extra love. Dia tak minta whipped cream. Make an espresso. Okay. Espresso. Kopi amat. Kan. Ya. Disebabkan kita profesional. Kita buat cepat sikit. Cap. This drink is so cute. Yes, cute. Like me. Tiba. Latte, okay. Hey. Dia nak latte, malah nak buat art-art ni. Kalau kita buat art, mengambil masa yang lama. Kalau mengambil masa yang lama, kedai tutup. Bila kedai tutup, tak dapat keuntungan. Oh tidak, bila tak dapat keuntungan, tak dapat nak upgrade. Oh tidak. Kenapa jadi macam tu? Kena letak espresso dulu A moment to apologize. Apa benda? Tak faham. Cold water and ice.
In a large glass with whipped cream. Ice and cold water. Large glass. Dengan whipped cream. Pelik ya. Es americano. Baru nak buat tadi. Kedai tutup. Pergi ke kedai membeli kopi. Kedai tutup. Alah, iklan ni lagi. Aduh. Kali ini dan nak share lah beberapa update terbaru dalam apps Dia ni Luno lagi. yang memang Aduh, malek tengok muka dia. function untuk bantu korang diversify korang punya portfolio dengan lebih simple. Sekarang ni Luno dah expand untuk offering diorang sampaikan ada 20 aset kripto. Semua kripto baru ini telah melalui proses screening yang ketat daripada segi teknikal dan compliance sebelum disenaraikan oleh Luno. Jadi memang kredibel sangatlah kalau korang nak explore dan diversify portfolio kripto korang dengan lebih luas lagi. Stop. Okay, dapat 10. Agak kurang kita dapat. Tak apalah. 150. Baik. Kita dapat ni quest. Dapat 50, dapat 1 je. Kita level 5, dapat 100. Yahoo, dapat 100. Yes. Duit kita dah 200. Apa lagi? Beli je. Takkan tak beli. Kejap. Nak beli semua ke 100 tambah 100 ni dah 250. 175. Sebab dia unlock story. Cinnamon stick tak unlock story ya. Nak tengok upgrade cup guide. Macam tak berguna je cup guide tu. Membazir duit. Longer days pun macam berguna. Allah ni dia, aduh, duit kita. Tak apa, hari ke-10. Do you know coffee is actually a fruit? Kopi tu sebenarnya buah. Kopi tu cherry yang daripada pokok. Oh, dia punya benih tu kita buat kopi. Okey. Kita dapat pengetahuan baru. Dah 6 oh. Untuk me English. One latte please. Okey, ni nak latte. Latte. Senang je nak buat latte ni. Kalau matcha latte, serbuk dia kena. Alahai, tersalah buat susu lagi. Aduh, tak apa lah. Tersalah pula. Aduh. Espresso dengan strawberry. Baik. Pilihan yang agak baik. Strawberry, mana strawberry? Perfect cuddle vibes. Duit kita dah 50. Kita sampai nak americano.
habis lagi. Americano dengan strawberry. Ni kan Americano benda ni. Betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jom. Strawberry. Betul lah, dia unlock story. Fruity music. Yes. Fruity music. Tu ais Americano. Lupa lah macam mana nak buat Americano. Tapi tak apa, kita hentam-hentam tiba-tiba ingat ais. Tu ais Americano. Kalau ais Americano benda ni. Satu, dua, 3, 4, 5. Oh, 5. Nak tekan warna hijau tadi. Lupa tak letak cawan lagi. Nasib baik ingat. Satu, 2, 3, 4, 5. Okay. Is it winter? Because day is perfectly cold. Yes. Perfectly cold. You tak want is Americano. Ramai betul nak Americano ni. Bukan sedap lah Americano. Americano ni dia pahit. Tahu tak Americano ni pahit? Tak ada gula langsung. Tapi dia macam tak adalah pahit sangat. Tawar-tawar lah juga. Sebab tambah air kan. Tak letak gula, tak letak apa kan. Apa tadi? Americano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jom. Yes, warm blanket. Ya, kedai tutup. Pergi ke kedai membeli kopi. Kedai tutup. Bulletin board. Okey. Thank you. Okey, sabar sekejap Lagi ni, this is fairy tale world. Apa tu? What's your destination today? My destination is my home. Because I want to take a rest after I make my coffee. Apa benda je ni? Tak boleh skip pula. Aduh pula. My destination is my home. Oh. Sky, children of the light. Anak kepada cahaya. Oi. Hei, orang tekan X dia pergi situ pula. Okay, continue. Tu dia pun nak upgrade. Equipment. Okay. Ya. 75. Mahalnya. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab tengok video ni. Sebelum saya end, saya nak minta tolong. Minta tolong like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.